Saya pun nak cakap nama saya, tapi dah lupa nama saya siapa. Dah nampak jauh sikit daripada sebetulnya. Tapi kenapa macam tema ke tu? Ya, benar. Tepat pada sasaran. Saya tahu kenapa mereka serang kita. Sebab mereka tak percaya dengan kita. Mungkin sebab Kapten punya salah ni. Kapten tak benarkan kita pergi ke depan macam tu. Ya. Apa? Awak cakap apa? Dia susuk handphone lah. Saya tak dengar cakap apa. Mungkin mereka tak nak kita balik. Ataupun mereka tak suka kita dah. Macam tu. Kan? Tak apa. Mereka. Saya tak buat salah. Saya tak buat salah. Betul ke awak tak buat salah? Saya yang buat salah. Ataupun saya yang patut. Jadi patut ke kita cakap dengan mereka? Apa yang kau tahu? Kita dah lambat lah untuk sampai. Kucing ni comel. Awak tak bersalah dalam hal ni. Ini bukan ceritanya. Ini bukan. Awak yang salah. Jangan gelak. Kita tengah dalam krisis ni. Cerah cuaca. Banyak burung-burung yang terbang saya nampak tu. Kan? Awak tak rasa kita patut pergi ke depan lebih sikit supaya musuh tak serang? Suara kau berubah. Aku tak faham lah. Aku tak cakap lagi. Ada kapal. Musuh menyerang kita. Dia tembak tu. Macam nak buat? Kita kena telefon orang tolong kita. Ni kapal tu banyak senjata untuk tembak kita lah. Apa kita patut buat? Banyak betul lah. Dia banyak nak tembak tu. Dan dia pun banyak pertahanan juga tu. Kita tak boleh lawan dia lah. Dan dia pun ada 3 pistol di tangan kita. Jadi kita buat sekarang ni, Kapten. Tapi menurut data, tahu apa? Tahu siapa kapal tu? Awak takut ke? Dia saya tutup mata awak. Mesti dia tu orang yang belot. Saya tak boleh belot. Awak yang bersalah dalam hal ni. Saya akan tinggalkan kapal ni. Tidak dia kena tembak kan? Saya pun suka. Memang enak. Sangat-sangat enak. Dah siap ke? Awak okey ke atas tu? Rasa dia okey tak? Kau ni makan tu tak makan. Terima kasih kerana buat. Saya tahu. Siapa yang buat? Saya lah yang buat sebenarnya. Tak, saya sebenarnya yang buat. Banyak rosak. Nampaknya atas rosak, bawah rosak, tengah pun rosak. Tepi pun rosak, belakang pun rosak. Dekat mana lagi rosak ya? Saya tak tahulah. Kita tengok ni. Okey. Saya dah nampak dah. Bukan. Salah cakap tu. Ada kapal datang tu. Patutlah. Dia pun jauh lagi pada kita. Ada kapal yang datang lagi ke arah kita sekarang ni. Dia dah dekat dengan kita tu. Awak apa je? Nampaknya kita kena tengok dulu. Habis-habis makan lagi. Nampaknya kapal selam tu dia laju lah. Tapi kita tak serang je. Buat laju sangat. Nampak awak ni. Saya ni cakap dengan awak pasal kapal tu. Ya, dia dah je dia tidur pura-pura. Duduk, kita tak boleh duduk sebab kita kena tengok depan. Jadi mereka dah kena serang. Jadi kita dah selamat dah. Kejap, kalau dia nak duduk dalam bilik, kita boleh bagi dia duduk dengan bilik dia ni. Banyak betul anak patung dia ya. Sorry nak lori lah. Kalau tu nak buat apa ya, sorry. Awak tak boleh sorry. Nanti kena tangkap dengan polis. Saya tak nak ketangkap dengan polis. Tapi perkataan tu sia-sia. Tisu tak ada. Kena beli dulu. Saya ada duit Zimbabwe. Awak boleh minta saya. Mungkin dia tikus lah. Dia belum balik lagi. Tolonglah saya. Patut kita kena masuk? Tak patut. Tikus. Awak punya pasal lah tadi gila-gila. Memanglah dia senyum, dia kucing. Apalah. Kita tak memang ke rumah laut. Sekejap, kita tengok kapal ni. Kapal tadi kan? Kan ada bom tadi. Kita kena elakkan bom tu. Jauhkan daripada bom. Larilah. Untuk elakkan kapal kita meletup. Dan itulah sebabnya saya suruh lari. Bukannya kena gunting. Tahu? Tahu tak? Jangan makan je. Jawab saya. Saya makan. Senang cerita kan? Saya tak makanan lagi yang kali. Awak nak makan tapi tak nak makan pun. Tahu? Baiklah. Kita biarkan mereka selesai. Nampaknya bekalan air kita dah habis.
Jadi, apa patut kita buat ya? Kita kena cari air ni. Duduk dah kat sini. Mungkin kat sekitar sini ada air bersih. Betul lah apanya. Kita nak lari ke nak... Ya, nampak macam sama. Tapi sebenarnya itu bukan kabut Musashi. Bentuk dia sama sikit. Mungkin dia okey. Kapal tu kuat. Susah nak serang tu. Nanti kita pula yang jatuh nanti. Macam mana? Pecah ke? Apa ke? Kalau kita serang mereka balik pun, mereka tu kita akan menang. Sebab kapal mereka tu kuat. Dan kapal kita ni bukannya banyak senjata sangat pun. Mereka akan serang kita balik. Tahu? Betul lah. Kita kena guna minyak simpanan kita. Supaya kapal dia boleh gerak ke depan. Saya cek. Mungkin kita boleh guna 2 kali. Ataupun 3. Boleh je serang. Kan? Ya, kita akan serang. Ini macam tu lah. Macam yang awak cakap tu kan. Kena serang daripada depan, ke belakang, ke mana. Saya bersama. Betul tu, Kapten. Rancangan awak sangat bernas, saya rasa. Best sangat. Saya suka. Ya, saya suka. Saya makan kopok dengan tengok TV. Apa awak nak buat? Semua salah Kapten. Kapten punya pasal. Saya tinggalkan awak kejap ya. Saya pergi kejap. Melayan Kapten. Tapi kita belum lawan lagi. Mungkin nanti kita akan menang bersama mereka. Mereka dah kena rasa dengan monyet kan? Macam Putih. Kawan awak tu tengah minta tolong. Tu pun tak tahu ke? Tahu. Awak ni tak nak tolong kawan sendiri ke? Ha? Roger, Kapten baru kita. Yang bagi atas tu dah kena serang lah. Mereka dah dekat dengan kapal tu. Dan mereka dah naik atas kapal tu. Dan mereka dah, nampaknya dah banyak dah yang kena serang tu. Tak apa, kita bunyi saya biasa je. Saya tak nak dia pergi. Saya tak nak, kita tak pun nak berlakon lagi lah. Habislah macam mana. Saya nak kawan. Kawan! Jangan tinggalkan saya. Bye, jumpa lagi. Bye. Tak apalah, lain kali awak jumpa dah dia. Baiklah.